5 sebab kenapa kita tak boleh rasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang pertama, bila kita rasa diri lebih baik daripada orang lain, maksudnya kita sombong. Sombong ni sifat iblis. Dia rasa diri dia lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi kita dah ikut jejak langkah iblis. Yang kedua, kita tak tahu amalan siapa yang Allah terima. Mungkin kita solat ataupun ibadah kita nampak hebat, tapi belum tentu lagi Allah terima. Mungkin kita buat dalam keadaan riak dan tidak ikhlas, berbanding dengan orang lain yang biasa-biasa sahaja tapi dibuat dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, setiap daripada kita diuji dengan cara yang berbeza. Kita diuji dengan kelebihan, orang lain pula diuji dengan kekurangan. Kita nampak mereka lemah, tapi mungkin mereka lebih sabar dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, orang yang rasa dirinya lebih baik akan susah terima nasihat, susah terima kebenaran. Itulah yang akan membuat hatinya menjadi keras. Dan yang kelima, Allah tengok hati bukannya status kita. Di sisi Allah, yang mulia hanyalah orang yang bertakwa, bukan orang kaya, bukan orang pandai, bukannya orang yang nampak alim. Jadi, kalau anda nak faham lagi mesej deep macam ni, dapatkan buku mesej deep dalam Al-Kahfi. Buku ini akan membuka mata anda dengan mesej-mesej deep yang membongkar sikap buruk kita. Tunggu apa lagi? Dapatkan di beg kuning sekarang.